lari lama-lama tapi kosong tenaga. Sebabnya mungkin korang tak ambil energy gel. Sebelum saya kongsikan bila korang nak kena ambil energy gel ni, korang kena follow kita dulu gang. Gang, jom. Energy gel ni bukan untuk semua jenis larian tau. Kalau korang berlari bawah daripada 45 minit, korang tak perlu ambil energy gel. Tapi bila larian korang lebih daripada 1 jam, iaitu long run, 10 km pace yang laju ataupun full marathon, korang wajib ambil energy gel. Kalau untuk larian yang panjang melebihi 45 minit, cara dia mudah je untuk korang ambil. Korang kena ambil energy gel ni setiap 30 minit ataupun 45 minit. Selepas daripada korang consume energy gel ni, korang wajib minum air kosong. Tips yang penting bila korang ambil energy gel ni, korang jangan tunggu penat baru nak ambil energy gel. Tapi ambil lah sebelum korang punya energy drop. Kalau korang runners, save video ni. Kalau korang nak tahu pula energy gel apa yang sesuai untuk beginner, korang kena like, share dan komen kita punya video. Jadi yang mana-mana berminat untuk dapatkan kasut-kasut running yang ada di SMT Sport ni, korang kena datang secara walk-in ataupun beli secara online.